Hari ini kita nak buat buluh pancin. Sambung-sambung lah kita nak buat. Kalau kita nak mancin, senang kita bawa kan. Hari ini kita nak buat lah. Buluh ni bawah dia tumpat ni. Ini tumpat. Yang atas dia ada kosong sikit lah. Dia kosong sikit. Dah licin lah. Dah buang dia punya rueh-rueh ni, kita buang lah. Lepas tu kita kena bakar lah. Bakar layar dia bagi dia keras sikit. Air dia basah dia lagi.
Okey, kita dah siap dah. Batang pancing buluh. Batang pancing ni pancing bukan hardcore punya. Ini pancing anak-anak ikan tepi parit. Apa ni, dalam sekilo ke bawah boleh lah. Dia bukan hardcore. Ini untuk apa ni, pancing ikhtiar hidup aja. Kita senang nak bawa. Kita dah belah ni, kita bubuh ikat dengan tali ni. Dia memang terbuka macam ni lah. Lepas tu kita buat apa ni, dia punya ni gunakan apa ni, gergaji tadi kita nampak alur-alur halus tu supaya dia grip. Dia grip kuat. Dia ada alur kita buat dengan mata gergaji tu. Dia macam parit tu. Ini memang terbuka lah. Nanti bila kita bawa macam ni lah. Lepas tu kita bila nak pakai nanti kita masukkan. Masukkan, lepas tu kita ikat tali lah. Ikat tali ataupun getah tak boleh. Getah tak boleh sebab dia bila kita ikat dia memeri, nanti dia tak kuat kan. Lepas tu kita ikat lah tali ni. Tengah pun kalau nak ikat boleh lah. Yang ini memang dah ikat tetap dah supaya kuat. Lepas tu kita ikat sini. Lepas tu kita mancing lah ikan apa kuat ni. Pakai sekilo tu dia tak bergerak lah. Kita ikat kat sini. Tapi boleh inovatif baru lagi, boleh fikir macam mana nak buat lagi yang lebih elok ni. Tapi ini untuk ikhtiar hidup okey lah. Kita ikat dekat sini. Bila kita ikat tu, dia kuat lah sikit. Ini takat sekilo 2 kilo ni tahan ni. Itu kita boleh buka ni. Lepas tu kita boleh bawa apa ni, senang bawa lah. Kita ataupun nak potong pendekkan lagi ni pun boleh ni. Dia punya body bawah ni. Sebab ini dah panjang dah. Ini kita masuk aja lah. Masuk dalam ni. Tekan sikit. Kat sini dah ikat dah. Ini survival lah. Lepas tu kita ikat lah sini. Ikat dekat ujung ni. Kuat ni. Okey, alhamdulillah kita dah selesai buat apa ni, joran pancing daripada buluh. Ini untuk survival lah, bukan yang betul-betul komplit. Untuk pancing ikan-ikan kecil je lah. Bukannya ikan-ikan besar. Paling kuat pun dalam sekilo tu boleh tahan lagi buluh ni. Itu pun kalau kita pandai main joran ni macam mana. Okey, assalamualaikum dan salam Horas.